Tapi sebab mak saya pun keluar dari dunia tu, dan suruh saya keluar dari dunia tu, membuatkan saya rebel lah. Sebab saya nak berlakon masa tu lah. Oh ya? Ya lah. Sebab Sebab kita tengok macam famous kan best. Okay, faham. Betul tak? Eventually sama dah famous sekarang kan. Oh. Maksudnya buat duit di depan kamera lah basically. Tu basically masa tu saya fikir macam, bayangkan tuan, umur 8 tahun kita masuk wayang, kita tengok muka kita full screen. Masa scene saya dalam cerita Syarohan tu, Tengoklah wayang. tengoklah wayang tu first time saya tengok saya punya lakonan tu yang dalam dengan Syarohan tu dekat tengok balik yang dah siap. Mak saya tak ada bagi saya CD, okay, dia dah siap, tengok dulu, tak ada. Dia tengok wayang terus. Pop. So saya macam ush. Berapa second scene tu? Scene tu macam, bayangkan kita tengok wayang kan ada skrin. Wayang ada skrin kan, besar kan. Ya. Skrin tu macam 99% muka saya je. Dia zoom kat muka saya. Oh. And saat dia dalam 2-3 saat je lah. Tapi point dia, tapi kalau scene saya dalam tu maybe dalam 30 saat dia. Kau tengok kan betul, 30 saat lah, 40 saat okay. scene yang main-main tu. Tapi yang zoom muka tu mungkin 2-3 saat. Lepas angle saya tu, dia tunjuk angle yang saya tengah pandang pula, itu Syarohan. Lagi dah kita rasa yo, aku level Syarohan tu time tu kan. So Masa tu berapa tahun berlakon tu? Dia sampai berlakon 7-8 tahun. Oh besar juga 7-8 tahun macam tu. And masa tu saya dah sekolah lah. Kita masuk sekolah St. John. Kita Sekolah St. John. Sekolah St. John dekat Bukit Nenas. Bukit Nenas. Okay. Kamu tak dengar perkataan tu kan? Lepas tu masa tu dah do well sikit. Mak saya pun dah berjaya sewa rumah. Sampailah bisnes tu jatuh. Mak saya pun mungkin lah, saya rasa mak saya dah sedar itu adalah Allah SWT punya panggilan, teguran. Macam mungkin dunia ni bukan untuk kau. Sebab mak saya cakap saya macam ni tu. Saya selalu tanya mak saya, kenapa tinggalkan dunia lakonan dan production ni semua? Ya. Dan dah buat duit pun. Ya. Macam dia cakap sini, Mami dah janji dengan diri sendiri, Mami bagi Mami 5 tahun je. Kalau lepas 5 tahun Mami bukanlah orang yang macam sangat-sangat berjaya dalam industri ni, Mami akan keluar. Saya tak boleh brain, kenapa nak bagi 5 tahun? Usaha lagi. Sampai sekarang tu saya tak dapat jawapan, kenapa dia pilih 5 tahun je. So bila dia decide untuk stop dan keluar, literally start from zero, berniaga karipak kat Bukit Antarabangsa.